Okey, seperti mana yang kita tahu, Raja Abdullah ni telah pun dilantik sebagai pembesar di daerah Kelang, mewakili Sultan Selangor untuk mengutip cukai. Kebetulan pada masa itu Raja Mahdi pula adalah anak kepada Raja Sulaiman yang merupakan pembesar daerah sebelum Raja Abdullah. Jadi apabila Raja Abdullah memperkenalkan membuat perjanjian dengan dua orang saraga, iaitu W.H. Reed dan juga Tan Kim Cheng, mereka ini telah memperkenalkan bentuk cukai yang baru. Akibat pengenalan cukai ini, semua penduduk di Kelang terpaksa membayar cukai, termasuklah Raja Mahdi. Sedangkan jika mengikut adat tempatan, biasanya raja, kerabat-kerabat diraja dan juga orang besar, mereka tidak perlu membayar cukai. Mungkin sebab mereka ada hak mereka masing-masing. Perang saudara pertama yang tercetus pada tahun 1866 telah terjadi berpunca dari penganugerahan Sungai Kelang serta kawasan-kawasan di kedua tebing sungai tersebut kepada Raja Abdullah ibni almarhum Raja Jaafar. Di bawah pentadbiran beliau, bekas kawasan kepunyaan Raja Sulaiman, iaitu bapa Raja Mahdi, menjadi kaya dan makmur. Kemakmuran yang dicapai oleh Raja Abdullah telah membuatkan Raja Mahdi teringin untuk menuntut haknya semula ke atas bekas kawasan bapanya itu. Akibat daripada tindakan dua saraga tadi, iaitu Tan Kim Cheng dan juga W.H. Reed yang ingin mengutip cukai, jadi Raja Mahdi merasa amat tersinggung. Jadi kebetulan pada masa itu berlaku pula satu pergaduhan di Kuala Lumpur di antara orang Batubara dan juga orang Bugis, di mana salah seorang orang Batubara telah mati dibunuh oleh pihak Bugis, dan ketua orang Batubara ini, iaitu Muhammad Akif, telah berjumpa dengan Raja Abdullah tetapi tidak dilayan. Maka Muhammad Akif telah berjumpa pula dengan Raja Mahdi dan menyatakan sokongan kepada Raja Mahdi sekiranya Raja Mahdi ingin menentang Raja Abdullah. Jadi bagi saya itu adalah punca utama di mana Raja Mahdi mendapat salah satu semangat, macam umpama disorongkan bantal untuk meneruskan penentangannya terhadap Raja Abdullah. Raja Mahdi telah membuat tempat pertahanannya di bukit ini. Beliau mendirikan benteng daripada tanah serta melengkapkannya dengan meriam-meriam dari kuil Selangor. Kotanya yang kukuh ini telah menolong beliau dalam perang tersebut. Beliau telah dapat menangkis beberapa serangan dari Raja Abdullah. Perang saudara ini berjalan selama 1 tahun sehinggalah Raja Abdullah mengundurkan tenteranya. Hasil daripada sokongan yang diberikan oleh orang Batubara menaikkan semangat Raja Mahdi sebenarnya untuk menentang Raja Abdullah. Jadi Raja Mahdi dia dah memilih Bukit Kota ni untuk didirikan kota beliau bagi menghadapi Raja Abdullah yang telah pun mempunyai gedungnya di sebelah bawah kaki dekat Bekalan Batu. Jadi dengan kedudukan, kelebihan ataupun ketinggian bukit kota ni, beliau boleh menyerang Raja Abdullah itu dengan agak mudah kerana kelebihan di ketinggian kota beliau. Perang saudara kedua telah berlaku pada tahun 1868 apabila Tengku Kudin dari Kedah telah datang sebagai orang tengah dalam pergaduhan tersebut. Raja Mahdi menolak usaha untuk berdamai, lalu Tengku Kudin dengan tenteranya telah menyerang dan mengalahkan Raja Mahdi yang bertahan di kota ini. Tengku Kudin telah menawan kota ini dan menjadikan ia sebagai tempat kediaman beliau sehingga tahun 1898. Pada tahun Masihi 1899, meriam-meriam di kota ini telah dipindahkan untuk menghiasi Istana Mahkota Puri yang terletak di tapak Istana Alam Shah, Kelang sekarang.
pada bulan Mac 1870, Raja Mahdi berundur daripada kota Raja Mahdi, dan kota ini kemudian telah diambil alih oleh Tunku Pudin, di mana Tunku Pudin dia membina kediamannya dan juga direct untuk pasukan polis dan tenteranya. Kebetulan pada masa tahun yang sama juga, selepas berundur daripada Kelang, Raja Mahdi pula telah menguasai Kuala Selangor, dan seterusnya meletuslah perang Kelang peringkat yang kedua, di mana ia meliputi seluruh negeri Selangor. Pada tahun 1874, ketika di penghujung perang Kelang, British telah menghantar 2 buah kapal, iaitu HMS Avon dan juga HMS Pluto ke Kelang bagi menemui Tunku Pudin. Okay. Dalam kapal ini disertai juga oleh J.W.W. Birch dan juga J.G. Davidson. Jadi mereka telah naik berjumpa Tunku Pudin di kota ini. Mereka ada berbincang tentang keadaan semasa Perang Kelang. Selepas Perang Kelang tamat, Tunku Pudin telah dilantik mengetuai Majlis Mesyuarat Negeri Selangor. Beliau telah menggunakan kota Raja Mahdi ini sebagai tempat tinggalnya, manakala gedung Haji Abdullah dijadikan sebagai pusat pentadbiran negeri. Kota yang dibina pada tahun 1876 ini tidak dapat dikekalkan kesemuanya kerana musnah oleh arus pembangunan. Berhampiran pintu gerbang ini terdapat sebuah makam pahlawan Raja Mahdi yang terkorban untuk mempertahankan kota tersebut. Pahlawan ini bernama Muhammad Aqil. Kota ini juga diletakkan replika Maryam sebagai simbol kota pertahanan. Di sebelah utara kota terdapat sebuah stor yang dibina daripada simen konkrit yang dipercayai digunakan sebagai tempat menyimpan peluru dan senjata serta tempat perlindungan sewaktu perang. Pada tahun 1875, selepas Perang Kelang tamat, Tunku Pudin terus menetap di kota Raja Mahdi. Beliau setahun selepas itu, Tunku Pudin dia kembali ke Kedah kerana sakit. Jadi pada waktu itu, semasa ketiadaan Tunku Pudin, kota Raja Mahdi ini diletakkan di bawah jagaan Said Zain, pembantu kanan beliau. Setahun selepas itu, Tunku Pudin telah meletakkan jawatannya dan beliau telah berpindah ke tempat lain, ke sebuah rumah baru, dan kota ini telah terbiar sehingga tahun 1902, di mana British telah mendirikan sebuah bangunan ataupun quarters untuk pegawai-pegawai bujang mereka. Sehinggalah pada selepas Perang Dunia Kedua, bangunan quarters ini terbiar atas bukit. Kemudian diambil alih oleh Sultan Selangor ketika itu, iaitu Sultan Isamuddin, dan baginda telah pun mengubah suai dan memperbaiki bangunan quarters ini dan diubah suai menjadi Istana Bukit Kota untuk dijadikan kediaman baginda lah.